Kalau perempuan selalu betul, kenapa lelaki selalu salah? Dia gitu, bukan. Sebenarnya lelaki kena selalu mengalah. Perempuan salah juga, tapi dia tak akan mengaku kalah. Tengok bini kita lah, contoh. Faham? Kalau dia buat salah dengan kita, kita kena minta maaf dengan dia. Faham lagi pada dia salah. Nah, biarlah kita mengalah. Kerana apa? Kerana banyak lagi kebaikan dia. Itulah kelemahan dia, betul tak? Dia tak mengaku salah. Faham? Tapi dia banyak berbudi dengan kita. Betul tak? Dia sanggup berpisah dengan ibu bapa dia untuk duduk dengan kita. Itu tak budi dia. Dia sanggup berpisah dengan adik-beradik yang dia besar bersama untuk duduk dengan kita. Betul tak? Dia sanggup tinggal kampung halaman ni, mari duduk kampung kita. Ke tak betul? Ada balaslah budi dia dengan kita abaikan beberapa kelemahan dia. Memang dia gitu perempuan. Nampak lembek kodek-kodek, jalan kogek-kogek kemang gantung. Tapi laki dia nakut baik. Tak? Laki ni je sekali akak mozek dua kotak, dua tapal bau. Tahu tak? Curi bini dia akak, sekeping upah seletang. Laki ni dua tahun mozek, boleh pikul. Bawa trailer, bawa lori minyak, bawa forklift, bawa sawa, bawa ekskavator. Gagah tak suami? Tapi tengok bini takut. Khicik tu baik tahi. Tu kelebihan isteri, betul tak?